Muhammad Senator Dr. Julfitri bin Johar. Assalamualaikum, salam sejahtera. Datuk Yang di-Pertua, soalan saya nombor 4. Terima kasih Datuk Speaker. Saya melihat persoalan ini yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Julfitri adalah isu yang sangat penting. Di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita komited untuk memastikan bahawa setiap murid tanpa mengira lokasi mendapat akses kepada pendidikan digital yang berkualiti. Usaha ini bukan sahaja memperkukuh ekosistem pendidikan tetapi juga mempersiapkan generasi masa depan untuk menghadapi cabaran dunia digital. Untuk itu, Yang Berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan Pelan Transformasi ICT bagi tempoh 5 tahun iaitu dari 2019 hingga 2023. Dan kemudiannya pada November 2023 kita telah memperkenalkan Dasar Pendidikan Digital sebagai panduan kepada semua pihak bagi menepani era digital. Dan kemudiannya kita membangunkan Pelan Strategik Pendigitalan KPM bagi tempoh 2026 hingga 2030. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM terus memperkukuh pendidikan digital melalui penyediaan peranti ICT, penambahbaikan capaian internet dan peluasan kemudahan secara berperingkat di semua sekolah kawasan luar bandar dan pedalaman. Semua sekolah kini dilengkapi akses internet menggunakan broadband 30 Mbps, fiber 300 hingga 800 Mbps atau satelit 100 Mbps bergantung kepada teknologi yang sesuai dengan faktor geografi dan lokaliti. Selain itu, sekolah turut diperkasa dengan kemudahan seperti smart board, smart TV, komputer riba dan makmal komputer melalui projek rintis kelas hybrid pada tahun 2021 yang melibatkan 550 kelas di 110 sekolah terpilih. Kini kelas hybrid dijenamakan semula sebagai kelas pintar di bawah RMK 12 RP5 dengan peluasan kepada 2,000 kelas di 400 institusi bermula suku keempat 2026 tertakluk kepada kelulusan. Bagi mengintegrasikan AI dalam PDP, inisiatif dengan izin Datuk Speaker AI Powered Classroom atau dalam bahasa Melayu panjang sikit, bilik darjah dikuasai kecerdasan buatan diperkenalkan dan dilaksanakan secara berfasa. Secara rintis ia telah dilaksanakan di 27 sekolah pada tahun 2025 dan akan diperluaskan kepada 260 buah sekolah pada tahun 2026 dan akhirnya ke semua sekolah secara berperingkat menjelang tahun 2030. Inisiatif ini bertujuan memperkasa murid melalui pembelajaran adaptif dan menyokong guru melalui automasi tugasan serta analitik pembelajaran. Kejayaan pelaksanaan ini juga disokong kerjasama strategik dengan 24 syarikat teknologi utama seperti Google, Microsoft, Apple, Intel, Huawei, Samsung dan MDEC. Ini juga adalah untuk memastikan bahawa jurang ataupun kesenjangan di antara anak murid kita dapat kita atasi. Kita juga sedar bahawa penyediaan peralatan ICT dan infrastruktur yang sesuai amat penting untuk menjayakan agenda ini dan sebab itu dalam kurikulum 2027 antara keutamaan yang kita lihat untuk menjayakan kurikulum ini adalah diberikan tumpuan kepada pembelajaran digital. Begitu juga dengan peranan Yayasan Didik Negara yang telah memainkan peranan penting dalam menyediakan sokongan digital dalam pendidikan dengan membekalkan peranti digital, papan pintar dan kemudahan internet kepada murid terutama di luar bandar dan orang asli untuk merapatkan jurang digital, memudahkan pembelajaran dalam talian dan menyokong guru dengan sumber interaktif memastikan akses pendidikan berkualiti untuk semua. Dan akhirnya Yang Berhormat, yang juga tidak kurang pentingnya adalah bagaimana peranan platform Delima yang telah pun menunjukkan bahawa keberkesanan pelaksanaan pendidikan digital ini dengan kadar penggunaan aktif Delima mencapai 99% guru dan 64% murid setakat November 2025 menunjukkan keberkesanan capaian digital yang sedang dipertingkatkan di seluruh negara. Yang Berhormat, izinkan saya juga memberikan penegasan bahawa walaupun apa sekalipun tumpuan kita kepada digital, datanglah apapun rempuhan teknologi terkini, tetapi ia sama sekali tidak boleh mengambil alih tugas guru. Selamanya sistem yang terbaik dalam pendidikan ini adalah gurunya. Jadi selain daripada melihat perkembangan teknologi ini, kita juga harus memberikan tumpuan kepada kompetensi guru kita supaya zaman itu dan peredaran zaman itu dikuasai
bukan sahaja oleh anak-anak tetapi juga memastikan bahawa pedoman itu datang daripada guru. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan. Terima kasih YB Menteri. Dan saya nak ucapkan syabaslah atas 15 usaha reformasi dan juga sentiasa menjadikan Negeri Sembilan sebagai negeri pioneers kepada kebanyakan inisiatif pendidikan. Jadi saya tertarik dengan apa usaha yang telah dilakukan dan saya nak kaitkan bahawa Negeri Sembilan merupakan negeri perintis kepada pendidikan guna peranti. Dan saya ingin merujuk kepada tulisan Profesor Jonathan Haidt, seorang psikologis Amerika, menyebutkan bahawa mengkaji tentang generasi muda yang semakin gila dengan handphone. Jadi beliau mencadangkan supaya sekolah dijadikan kawasan bebas phone. Jadi minta pandangan, adakah pihak Kementerian Pendidikan telah mengkaji dan mempertimbangkan cadangan ini? Terima kasih. Senator Dr. Jufitri, saya yakin Doktor merujuk kepada buku beliau The Anxious Generation. Buku ini sangat baik untuk dibaca dan kita sama-sama dapat melihat bagaimana sebuah buku ditulis dengan begitu terperinci melihat kepada pembangunan dan juga kerisauan berkaitan dengan generasi muda. Saya rakamkan ucapan tahniah kerana Negeri Sembilan ini bukan sahaja negeri perintis tetapi telah mengekalkan prestasi akademik dan juga pencapaian SPM terbaik dalam negara. Jadi sebab itu saya fikir kerana ada kompetensi yang tinggi di kalangan para gurunya dan juga komitmen di peringkat Jabatan Pendidikan negerinya, maka program-program merintis ini dijalankan. Namun demikian, ingin saya tegaskan bahawa dalam konteks kita melihat bahawa persekitaran pendidikan yang selamat dan juga kondusif dan berteraskan kepada kesejahteraan murid seiring dengan perkembangan teknologi yang kita mahu lihat adalah dan diberikan dari segi melihat kepada keperluan itu adalah berdasarkan surat berkeliling ikhtisas kita yang melarang murid membawa dan menggunakan telefon bimbit di kawasan sekolah termasuk aktiviti kurikulum, program asrama dan semua aktiviti rasmi. Jadi kita ada satu maknanya dari segi larangan itu jelas untuk memastikan isu keselamatan. Tapi selaras dengan perkembangan pendidikan digital, kita telah mengeluarkan SPI bilangan 2 2018 garis panduan dasar murid membawa peranti pribadi ke sekolah yang membenarkan penggunaan peranti tertentu bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Jadi dalam garis panduan ini telah pun dinyatakan tentang syarat-syarat penggunaan, prosedur kawal selia dan tanggungjawab murid, guru dan pentadbir bagi mencegah penyalahgunaan seperti akses kandungan tidak wajar, ketagihan skrin dan permainan dalam talian yang berlebihan. Dalam masa yang sama, Datuk Speaker, kita juga menjalankan banyak program-program intervensi dan kesedaran termasuk bersama dengan MCMC dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, begitu juga dengan PDRM untuk memastikan bahawa penggunaan ini benar-benar dapat kita tangani dalam konteks keperluannya. Dalam masa yang sama, membenarkan ia dengan syarat-syarat tertentu kerana keperluan semasa dan keperluan zaman, tetapi mesti mematuhi soal-soal integriti dan hasrat kita, Datuk Speaker, melihat bahawa pendidikan ini kembali kepada tujuan asalnya, iaitu memanusiakan manusia, menginsankan insan. Terima kasih, Datuk Speaker. Tambahan.